Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya malas nak buat video ni lepas-lepas subuh ni, tapi tadi waktu lepas tahajud pukul 3, pukul 4 tadi, ada pula kawan pergi WhatsApp satu video ni. Seorang ustazah yang popular merapu, ajak mengkufurkan diri dan mensyirikkan diri dalam demokrasi. Dah aku jadi panas pula, dah tak boleh tak sedap berhati aku terpaksa buat video ni. Tengok video ni. Hari ni, dekat musim pilihan raya, kita mula lihat bila cakap pasal amanah ke integriti kita terus nampak pemimpin kan? Betul tak? Ada kata saya tak ambil tahu lah politik-politik kotor. Oh sedap dia. Dia je yang bersih. Pemimpin semua tak boleh dipercayai. Oh dia je yang boleh dipercayai. Semua nak kuasa, semua kroni semua ni. Jangan sampai kita tersalah sebarkan fitnah. Sedangkan ada pemimpin yang beriman. Ada pemimpin yang adil. Ada pemimpin yang masuk ke kancah politik, melepaskan jawatan dan gaji dia, ketenangan hidup dia untuk berada di dalam sistem pemerintahan supaya tidak jatuh kepada orang yang salah. Subhanallah. Cuma yang saya bimbang hari ini, mula berkuat suara apa? Tak payahlah, yang ni pun tak betul, ini pun tak betul. Senang tak yang undi? Perasan atau tidak, suara itu semakin kuat. Generasi hari ini, orang muda hari ini mula rasa tak penting ni berkenaan nak pergi keluar mengundi ni. Alah, semua tak boleh percayalah, senang tak yang undi. Kan salah pilih kan, nanti jawab depan Allah. Adakah dia tak keluar mengundi, tak kena jawab? Baca sejarah, baca pihak ni, baca semua. Supaya celek sikit minda kita, kita ajak kawan-kawan, kena keluar mengundi. Hierarki nak pilih tu macam mana? Pemimpin yang adil, yang amanah. Lepas tu nak tengok, lepas tu confuse pula, dua-dua nampak kurang amanah pula kita tengok. Macam mana? Pilihlah yang paling kurang sikit dari segi keraguan tu. Adakah dua-dua kurang amanah lah saya rasa. Jadi bila tengok orang melalui Islam sudah tidak ambil tahu tentang pemerintahan, tak nak ambil tahu dah ni, tak bersemangat lagi dalam bab nak memerintah negara, generasi muda yang malah berfikir, yang terus letak shot je dan kepala pendek je, politik kotor tak ambil tahulah, aku tak late mengundi, kau balik, tak berialah aku nak balik jauh-jauh sebagai rakyat. Sebab apa tuan-puan sekalian? Masya Allah. Sebab apa? Saya nak bacakan hadis Nabi. Saya bukan cakap kosong tuan-puan sekalian. Saya ada sebut ke parti mana saya serundi? Tak ada kan? Saya sekadar bercakap daripada rakyat pada rakyat. Faham ya? Saya bukan pemimpin. Rakyat kepada rakyat yang risau melihat rakyat hari ini mula tawar hati tak nak keluar mengundi. Dan saya nak ajak rakyat tolong keluar mengundi, pastikan pemerintahan pada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang amanah, orang yang walaupun kita rasa mungkin keyakinan bukan 100%, kurang-kurangnya 60% pun jadilah. Supaya besok Allah tanya apa peranan kamu dalam bab pemerintahan negara kamu. Sebab apa? Hadis Nabi. Nabi sebut, kullukum ra'in. Setiap pada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Dan setiap pada kamu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di atas kepimpinan kamu. Hadis Nabi tu panjang, Nabi sambung. Setiap pemimpin, setiap raja, setiap pemerintah akan ditanya oleh Allah. Dan setiap rakyat akan ditanya oleh Allah. Kita jangan suka hati, jawablah esok menteri depan Allah. Jawablah esok. Kau jawablah YB. Kita pun kena jawab depan Allah esok. Kita sebagai rakyat akan ditanya, apa yang kamu buat untuk negara kamu? Apa yang kamu buat untuk negeri kamu? Oh, saya komplain je. Komplain sana, komplain sini, tidur. Komplain sana, komplain sini, saya fikir diri saya je. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihi ad-dajjal. A'udzubika bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin nammah. A'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi anni mahlubun fantasir. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Salam satu syahadah. Salam subuh hari Ahad. Hari ini aku terpaksa tibai satu video ni. Kau dah tengok video tadi kan? So inilah dia. Inilah benda yang aku nak cakap ni. Di mana kita ni sebenarnya di zaman yang celaru. Celaru gila babi. Kita betul-betul akhir zaman. Kita betul-betul dalam fitnah Dajjal.
Kita dalam zaman yang celaru di mana kita dah tak tahu mana hak, mana batil. Ulama-ulama kita, ustaz-ustazah kita, agamawan-agamawan kita hidup dalam penyakit wahan. Sayang dunia, takut mati, takut cakap benda yang betul. Last ajak mengajar umat untuk jom kita jadi kafir, kita jadi syirik, kita tolak hukum Allah, kita undi demokrasi. Kononnya demokrasi itu ada pemimpin-pemimpin yang alim. Kalau boleh tunjukkan aku mana satu. Tok Guru Haji Hadi ke yang ajak vaksin apa semua tu, yang pakai kalung Freemason, yang angkat bai'ah dekat parlimen, mengangkat perlembagaan Lord Reid British hukum manusia tu, ataupun siapa? Papanon yang liberal, yang macam-macam, sokong LGBT, sokong itu, sokong ini, riba, digital ID, vaksin apa semua ni. Tunjukkan aku satu betul-betul yang kononnya ada 60% beriman pun tak apa, janji undi nanti Allah tanya. Okay, first sekali aku nak gunakan balik hadis yang dia cakap tadi. Dalam tu Ustaz Asmah, saya minta maaf Ustaz Asmah, Assalamualaikum. Kalau saya harap video ni sampai pada Ustaz Asmah. Kenapa? Ustaz Asmah adalah salah seorang ustazah yang saya hormati, yang saya ikuti. Tapi ada kadang-kadang tu saya terpaksa tegur. Saya bukan ustazah, saya budak UIA dulu, tapi tahap macam mana jadi director pula, jadi rockers, jadi bikers. Tapi bukanlah bererti saya ni kufur, tak. Tapi saya cuma nak berkongsi ilmu fitan, ilmu yang saya minat. Sebab Islam ni bukan setakat fiqah dengan fardu ain je ustazah. Kita ada eskatologi, kajian comparative religion, kita ada mengkaji fitnah-fitnah. Saya ni sejak daripada dulu di UIA, sebelum UIA lagi, di sekolah lagi, saya memang minat isu kiamat, isu hari isu Imam Mahdi, Dajjal apa semua. Jadi saya suka membaca hadis-hadis, kaji benda-benda ni. Jadi bila saya makin kaji ilmu fitan, eskatologi ni, saya makin rapat dengan Quran, saya makin rapat dengan hadis. Saya suka membaca Quran. Saya bukan baca Quran macam orang lain yang sibuk berlagu, beridram apa semua ni. Saya memang baca biasa je. Saya baca satu-satu biasa, macam baca ni one by one. Saya tak adalah berlagu-lagu. Saya lebih menekankan kefahaman saya. Saya nak faham apa yang Allah nak bagi tahu. Kenapa suruh baca Quran? Kenapa penting sangat Quran ni? Kononnya Quran ni semua jawapan ada. Jadi saya belajar membaca tafsir, membaca terjemahan. Saya lebih disiplin ke arah itu daripada saya nak baca, nak belajar. Saya bukan nak masuk musabakah. Saya bukannya orang Arab. Jadi saya belajar bahasa Arab di UIA apa semua, tapi tak adalah saya terlalu nak fokus ke situ. Saya akan lebih kepada aku nak faham kan. Aku nak faham. Jadi apa yang saya dapati, sama juga macam ustazah tadi cakap pasal orang tak mengundi, budak-budak muda apa semua ni. Oh, kita ni kena ada ustazah ada cakap satu hadis tadi. Daripada hadis riwayat Muslim, hadis sahih, nombor 3408, 3408, di mana hadis ni berkata, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Maksudnya semua orang ni adalah pemimpin, khalifah. Dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Baik ustazah, itu ustazah punya interpretasi, kita kena mengundi. Oh, maksudnya kalau kita tak mengundi nanti kita kena menjawab dengan Allah. Tapi saya ulang balik hadis ni. Ketahuilah setiap anda adalah seorang pemimpin. Anda akan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. What if I say, ini adalah maksud engkau adalah khalifah, engkau akan bertanggungjawab atas apa yang kau buat, apa yang kau dakwah, apa yang kau ajar, apa yang kau amalkan. Engkau semua adalah pemimpin dan
Apa yang kau ajar, apa yang kau sebarkan kepada umat, kepada keluarga kau, kepada rakan-rakan kau. Ini sebenarnya pada saya, pemahaman saya. Salah, kalau saya salah, saya salah lah. Setiap orang bertanggungjawab atas dakwahnya. Ajak orang kufur syirik dalam demokrasi ataupun sedarkan orang tegakkan Islam, sistem Islam yang sebenar dan bagi tahu demokrasi ni apa. So itu bezanya. Ustazah ajak orang mengundi. Ustazah tak ajar pun demokrasi ni apa. Saya mengajar orang demokrasi ni apa. Demokrasi ni melanggar hukum-hukum Allah, menolak hukum-hukum Allah, menaikkan hukum British dan hukum manusia. Saya pun ada dalil Ustazah. Kejap ya saya bagi dalil saya pula. Pertama, surah Al-Ma'idah. Ini Quran bukan hadis. Quran ayat 44. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini straightforward ayat ni. Al-Ma'idah ayat 44. Anda semua boleh cek kalau saya tipu. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang dihukumkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kafir, kufur. Dalam demokrasi, kita tak berhukum dengan Quran, dengan sunnah. Kita berhukum dengan perlembagaan Lord Reed, dengan hukum-hukum British, law of thoughts, law of civil law apa semua, parlimen apa semua. Ada kena mengena dengan Quran dengan sunnah ke tak ada? Kita ambil hukum manusia, hukum British, kita tolak tepi hukum Allah. Riba boleh, pilih wanita boleh, pilih kafir munafik boleh. So yang ini ke Ustazah cakap kita sistem Islam yang patut kita tegakkan, atau patutnya kita ajar dakwah benda ni dulu kepada orang ataupun sibuk suruh undi. Okey, bukan satu saja Ustazah, ada satu lagi. Surah Yusuf ayat 40. Surah Yusuf ayat 40. Tolong buka. Aku tunggu korang buka sebab aku nak tunjuk bukan aku create benda ni. Baca tafsir, terjemahan. Surah Yusuf ayat 40 tadi, Al-Ma'idah 44, Surah Yusuf 40. Keputusan tentang segala perkara hanyalah bagi Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Everything, semuanya hanyalah Allah yang tentukan hukum, apa semua akta ke apa semua undang-undang sepatutnya ikut hukum Allah. Kalau tak ada, kalau berkenaan dengan undang-undang jalan raya ke, trafik ke, apa ke, jual beli rumah pun kena ikut hukum Allah. Tapi kalau ada yang tak ada, macam lalu lintas ke apa ke, baru kita ikut ijma' ulama'. Okay, dia memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Kau tak boleh ambil sistem lain, kau tak boleh ikut hukum lain. Itulah agama. Selain itulah agama yang lurus. Yang agama yang lurus adalah Islam. Kita patut tegakkan hukum Islam, bukan parti Islam. Hukum sistem Islam tu yang kita patut tegakkan. Dan sepatutnya agamawan, ulama-ulama, ustazah, ustaz semua, ini yang patut kita tegaskan, baru orang faham sistem Allah tu apa, sistem Islam tu apa. Kita tak pernah ajar sistem Islam, tapi kita sibuk dengan sistem kafir, suruh orang undi. Kononnya nak menjuangkan Islam. Kau nak perjuangkan Islam dalam sistem kufur macam mana? Dekat atas tu ada jin-jin mambang-mambang berkalung Freemason apa semua, ada CIA, ada Mossad apa semua. Kau nak buat apa pun tak boleh. Sistem ni yang kau kena lawan dulu. Kau kena langgar sistem ni, baru naik Islam. Kalau parti Islam, kau tak boleh buat apa-apa. Endingnya kau suruh orang vaksin. Endingnya kau suruh itu ini. Sama juga. Digital ID, vaksin. Semua mengarut, semua akan kau ikut. Sebab dekat atas tu ada tangan-tangan gaib, jin-jin mambang sunquick, jin-jin kuning, jingga, hijau, biru, merah, macam-macam color jin ada, yang akan melawan, yang akan menahan kau.
Sebab dia orang ni ada connection dengan British, dengan Amerika, Europe, Israel, apa semua. Engkau tak ada. So, kita tidak mengajar benda yang betul sebenarnya. Kau adalah pemimpin dan kau bertanggungjawab atas apa pimpinan kau. Maksudnya kau kena ajar benda yang hak, yang betul dulu. Kau terus ajak orang undi, syirik. Jadi kufur, jadi syirik, undi, tolak hukum Allah. Sebab nanti Allah tanya. Allah tanya kau, especially yang jadi ustaz, yang ustazah ulama ni, kau ajak tak orang-orang ni semua benda yang betul, yang hak, yang benar. Ke kau sibuk dengan politik, dengan demokrasi? Ke kau ajar Islam tu apa? Sistem Islam tu apa? Okey, ustazah, ada lagi satu ya. Mungkin yang apa ni saya nak tunjuk dah. Tadi surah Al-Ma'idah 44, Yusuf 40. Ada satu lagi, mana saya ambil tadi? Surah Al-An'am ayat 57. Surah Al-An'am ayat 57. Tolong tengok. Ya Ramadan, kucing saya. Nak makan ke? Dah bangun dah? Okey, sekejap. Nanti Abah bagi makan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca maksud je. Kalau saya baca ayat Arab kan, korang ni memang saja nak cari point. Aku idgham tak betul lah, kena belajar mukaddam lah, apa semua. So baik aku baca terus terjemahan. Allah suruh faham, bukan suruh berlagu-lagu. Surah Al-An'am ayat 57. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Aku ulang balik. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia yang menerangkan kebenaran dan dia adalah pemberi keputusan yang terbaik. So, the one that can only put the law, yang menetapkan hukum, is only Allah, God. Dia yang menerangkan kebenaran, He explain, He brings the truth, dan dia adalah pemberi keputusan yang terbaik. He is the best planner, He is the best giver of law. Dia lah pemberi hukum yang terbaik, keputusan yang terbaik. Bukan British, bukan magistrate, bukan hakim, bukan Perdana Menteri, bukan raja, bukan agung, bukan parlimen, bukan undang-undang British yang kau belajar dekat UIA, ITM apa semua tu. Lepas tu keluar tak jadi apa pun. Tetap juga kau ikut hukum kafir, hukum British, yang kau jadi kufur, jadi syirik. Kau bertuhankan apa sebenarnya? Aku nak ajak korang balik kepada 4 benda yang penting dalam solat. Doa iftitah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Cukup. Tak payah aku nak pergi macam-macam. Ini Al-An'am 57. Menetapkan hukum tu hanyalah hak Allah. Kalau kau orang faham ayat-ayat ni, kau tahu demokrasi ni kufur. Kau boleh syirik, kau boleh kufur. Kau tolak hukum Allah. Kau tak ikut hukum. Kita Islam kena 100%. Kalau kau baca Quran, ada ayat Quran beritahu kau masuk Islam ni secara total. Kau bukan boleh ambil sikit, tolak sikit. 4 sunat je, 4 kahwin, 4 puasa, raya je kau ikut Islam. Bayar zakat, pergi haji. Lepas tu, yang lain tak payah ikut Islam. Mana boleh? Kau nak Islam, kau 100%. Itulah orang-orang yang beriman. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dan muhsin. Kau tak nak jadi muhsin ke? Orang yang paling tinggi ke, paling beriman sekali, tak nak ke? Kita tak nak masuk syurga ke korang ni? Korang ni bermain-main dengan agama sebenarnya. Agamawan, ulama-ulama, ustaz, macam main-main je dengan agama. Kau ingat benda-benda ni, kau teror fardu ain, teror fiqah, Ustaz Zahar Idrus, Ustaz Wadi, Ustaz apa semua. Banyaklah ustazah pun. Ramai yang pandai fardu ain, fiqah. Tapi bila bab fitan, bila bab demokrasi, banyak semua jahanam. Kau tak nampak vaksin tu apa, kau tak nampak digital ID tu apa, riba tu apa, kau tak nampak demokrasi tu apa. Yang sebenarnya semua mengkufurkan, mensyirikkan, membawa mudarat, membawa dosa dan menzalimi diri sendiri dan umat.
Aku nak bawa korang sekejap sebelum aku pergi tadi 4 tadi doa iftitah Al-Fatihah Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Aku nak tanya kenapa Allah suruh baca surah Al-Kahf dan kenapa ada cerita Khidir dan Musa dalam tu. Ada cerita Khidir dan Musa ni. Musa ni Nabi yang hebat, yang dahsyat daripada istana pula tu. Dijaga daripada kecil istana, lepas tu dia keluar daripada istana. Dan dia ni golongan elit. Nabi Musa ni, orang yang tinggi, orang yang pendidikan tinggi darjat. Dan juga tinggi pengetahuan dia. Dia Nabi. Tapi Allah suruh pergi cari satu mamat ni. Duduk atas batu je kerja dia. Mungkin pakaian dia pun biasa je, lusuh. Dia mungkin nelayan sebab dia duduk tepi laut. Duduk atas batu. Mungkin dia mengair ke. Sambil berzikir, mungkin dia nelayan. Sebab dia ni memerhatikan orang punya sampan. Dia memerhatikan macam-macam. Dia ni mungkin orang yang duduk tepi pantai. Nama dia Khidir. Tapi Khidir ni lalas kita dah tahu dah cerita dia pasal sampan, pasal bunuh budak, pasal apa semua. Lalas baru kita tahu ilmu dia ni lebih dahsyat. Kerana ilmu dia ni didatangkan direct daripada Allah. Dia juga seorang pemikir, dia duduk, dia banyak berfikir. Dia ahli fikir. Dia juga ada ilmu yang dipanggil laduni. Ilmu yang direct daripada Allah. Dan pada aku di zaman ini, akhir zaman ni, kenapa Allah suruh kita, ada cerita tu dalam surah Al-Kahf? Kerana di akhir zaman ni, jangan terkejut kalau benda-benda yang hak, yang kebenaran bukan datang daripada ustaz-ustaz, mufti, bukan datang daripada ulama-ulama yang berserban, berjubah apa semua, tapi tiba-tiba datang daripada orang biasa. Yang tiba-tiba macam aku UIA tapi tiba-tiba jadi director, tiba-tiba pakai baju macam Guns N' Roses tapi Al-Quran dan Sunnah, tapi sekali tengok macam Guns N' Roses kan. Dulu bikers, nama aku bike preacher, tapi aku berjuang benda yang benar. Dan sebenarnya ramai yang macam aku. Kalau kau tengok Ustaz Auni pun dulu rockers. Imran Hossein apa semua pun dia bercakap selamba je. Ustaz Tok Guru Rozaini apa semua. Semua yang jenis-jenis cakap yang benda-benda fitan, benda-benda yang betul ni semua keras-keras. Semua yang suka melawak juga. Kadang-kadang Ultraman lah apa semua. Tapi bukan datang daripada yang cakap lembut-lembut, konon berdakwah macam Nabi, tapi menyesatkan orang. Oh, kita kena ikut maqasid syariah. Ada datuk, doktor, sahibul saham, samaah apa benda semua. Tapi marilah kita vaksin, tak vaksin berdosa. Ada babi dalam vaksin tidak apa. Ia adalah maqasid syariah, keperluan. Habatus sauda semua. Nabi cakap tu tak betul. Habatus sauda ni mana boleh mengubat semua. Tak boleh. COVID ni lain. Inilah dia ulama-ulama zaman sekarang. So kita bayangkan, bukanlah saya cakap Nabi Musa tu menyesatkan macam dia orang ni, tak. Tapi ada orang yang berilmu, yang ada PhD apa semua, tapi ada orang biasa yang Allah buka hati bagi ilmu. Tapi itulah keluar pula Wahabi-Wahabi ni, oh ilmu laduni ni tak ada. Ilmu laduni ni sesat apa semua. Ilmu direct daripada Allah sesat. Habis yang Nabi semua, siapa yang jadikan dia orang Nabi? Siapa yang bagi ilmu duduk dalam gua Hira apa semua tu? Syaitan. Yang Nabi Ibrahim duduk tengok matahari, tengok bulan apa semua, bagi fikiran, bagi ilham, bagi ilmu. Yang Nabi Nuh buat kapal, buat apa semua tu, siapa yang bagi? Syaitan ke? Iblis. So aku nak bagi tahu korang, ilmu laduni itu ada bukan sahaja pada Nabi-Nabi, tapi di akhir zaman ni mungkin orang-orang biasa yang dia tengok perangai jenis mulut longkang, dulu ganas, jahat ke apa, kau seorang je yang boleh berani nak bercakap benda ni. Orang lain wahan, sayang dunia, takut mati. Aku dah tak ada sayang dunia, habis kejayaan aku habis, motor-motor aku semua habis, harta benda aku habis. Aku hidup atas derma, atas infak orang. Adik-beradik aku tolong, bayarkan sewa, aku nak makan pun sehari sekali apa semua. Bukan aku nak cerita kesusahan aku, tapi itulah, kadang-kadang
Allah tarik semua supaya kita dah tak ada takut dah nak mati ke apa. Polis dah pernah datang, aku dah kena sihir, stroke, tak boleh bekerja apa semua. Kau dah hilang segala-galanya sampai kau berani nak bercakap. Tapi yang ustaz-ustazah, memang agamawan yang sampul ni, yang pergi ceramah ada duit apa semua ni, kau nak jadi datuk, kau nak jadi doktor, kau nak jabatan, kau nak jawatan. Jadi kau tak berani bercakap pasal demokrasi. Kau tak berani nak ajar orang apa yang kufur, apa yang hak, apa yang batil. Jadi sesatlah umat selama-lamanya. Kau ajak orang mengundi, kau ajak ni, kononnya nanti kalau tak mengundi kau ditanya. Padahal kau tak faham yang orang yang tak mengundi ni sebab tak nak jadi kufur. Tak nak lawan cakap Allah. Tak nak lawan cakap Quran. Bukan sebab tak nak mengundi. Kalau mengundi itu betul-betul hukum dia wajib dan sistem ni adalah sistem Islam, mengundi. Tapi dalam sistem Islam pun yang mengundi bukan orang rakyat. Yang mengundi ulama'-ulama'. Syura. Takkan tak tahu. Kau ustaz, kau ustazah. Kau lagi terror daripada aku. Tapi apa pasal aku ni, rockers, bikers, bekas director cerita hantu fighter, Awan Dania, apa semua, Sepanajaya, yang buat usuk sontorian, yang tiba-tiba nak cerita agama kat kau lagi terror daripada aku. So inilah dia cerita Khidir dengan Musa ni. Kadang-kadang ilmu tu datang daripada orang yang kau tak sangka. Di akhir zaman ni dia akan berlaku macam tu. Bukan maksud aku ada ramai lagi. So kita balik penat ni bercakap ni, daripada gelap sampai terang lah. Lepas ni aku nak tunjuk kau satu benda. Kau dah tengok aku cerita pasal 5G, 6G. Lepas ni aku nak bagi kau satu tips. Lepas ni. So kita balik pada 4 bacaan. Kita ni banyak solat apa semua ritual. Kita hanya nak solat sebab aku nak wajib kena buat. Ritual bangat sujud. Dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak kau betul-betul rasa apa yang kau cakap? Apa bacaan-bacaan dia? Sebab kalau kau faham, baru kau faham hidup kau ni ke mana pergi. Hak ke batil. Baru kau tahu demokrasi ni apa yang kau sembah, apa yang kau sekutukan. Simple doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'ratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbaru kabira. Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Alhamdulillahi katsira. Segala syukur puji terima kasih kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Maha suci Allah yang disembah siang dan malam. Wajjahtu wajhi, aku halakan wajahku ke wajahmu, ke kiblatmu. Wajhiya jatuh wajahnya allazi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuatkanlah imanku, sesungguhnya aku bukan seorang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. La syarika lahu wa bizalika umirtu. Aku tiada sekutu bagi engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku diperintahkan wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku adalah seorang muslim yang patuh dan taat kepada Allah Tuhanku. Doa ini saja dah menunjukkan bahawa kau totally hanya pada Allah saja yang kau ikut. Hukum Allah, kitab Allah, nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah turunkan. Hidup engkau, mati engkau, solat engkau, ibadah engkau hanya kerana Allah Ta'ala. So life engkau, ad-din ni is life. Your whole life is for Allah. Seluruh hidup engkau adalah kerana Allah. Engkau makan Allah, kau kerja Allah, engkau berpolitik ke apa ke, kau berundi pun kerana Allah.
So, kau kena ikutlah sistem Allah. Yang kau nak undi dalam sistem British, yang kononnya kau nak perjuangkan Islam, nak pilih pemimpin yang alim, yang mana satu? Yang mana satu? Tunjuk kat aku mana satu. Dan tunjukkan aku sistem ni, sistem Islam. Yang dah ditipu oleh Wahabi-Wahabi, Rora dan sebagainya, and the gang apa semua. Bagi tahu aku mana sistem Islam, apa dalil sekarang ni demokrasi ni sistem Islam. Kalau betul sistem Islam, aku ikut, aku undi. So stoplah menipu orang. Okay, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur, puji dan terima kasih kepada Allah yang mentadbir seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki yaumiddin, Tuhan yang merajai seluruh alam dan hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaulah yang aku sembah dan padamu aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan benar yang Engkau berikan kejayaan dunia dan akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Kau berikan rahmat dan nikmat, hidayah dan petunjuk, pertolongan dan perlindungan, keampunan, keselamatan, rahmat dan kasih sayang-Mu dari dunia dan akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Kau murkai. Apa jalan yang Kau murkai? Dosa, maksiat, hawa nafsu, tak ikut sistem Allah, tak ikut hukum Allah, tidak berdakwah benda yang benar. Itu semua jalan-jalan yang Kau murkai. Lindungilah kami daripada kebodohan, kemalasan, kesesatan. Waladhdallin, lindungilah kami dari jalan yang sesat dan menyesatkan. Al-Fatihah ni saja dah cukup dah. Jangan syirik, jangan kufur, jangan sekutukan Allah, jangan ambil sistem lain, jangan ambil hukum lain, jangan ambil undang-undang lain. Al-Fatihah is very clear. Okey, tak percaya lagi. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Agung, Maha Esa. Maha Agung, Maha Esa. Lagi tinggi daripada Agung, lagi tinggi daripada PM, lagi tinggi daripada British Prince Charles, lagi tinggi daripada Dajjal, daripada Maha Agung, Maha Esa. Allah Tuhan. Allahus samad, tempat bergantung segala-galanya. Segala-gala sistem, segala-gala hukum, segala-gala adat, budaya, segala-galanya bergantung pada Allah. Hidup kita apa semua, mati kita hidup pada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak berperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu dan tidak ada sesuatu, sesiapa pun yang setara dengan Allah. Dialah yang Maha Agung lagi Maha Esa. Al-Ikhlas, very clear. Allah is yang paling tinggi, hukum Allah paling tinggi, sistem Allah paling tinggi. Dekat mana dalam demokrasi ni ada guna sistem Allah? Dekat mana dalam demokrasi ni ada guna sistem Allah? Ayat Quran, hadis. Nabi cakap jangan pilih perempuan, jangan pilih kufur, kafir dengan munafik. Semua ada dalam demokrasi. Jangan riba, jangan itu, jangan ini, LGBT apa semua kau layan. Jangan sembah orang apa semua, kau pergi sembah orang, sembah patik harap diampun apa semua. Kau sembah tak boleh. Kita sembah Tuhan saja. Kita hormat raja, kita hormat agung, tapi kita tak boleh sembah. Perkataan sembah tu pun kita tak boleh guna sebenarnya. Hanya sembah tu pada Allah. Kita menyembah Allah, kita taat pada Allah. Nak lagi Al-Kafirun, lagi teruk kau kena. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Engkau tak akan sembah apa yang aku sembah. Wala anna bidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin.
Aku takkan sembah cara kau sembah. Engkau takkan sembah cara aku sembah. Untuk engkau agama engkau, untuk aku agama aku. Agama aku Islam, agama engkau demokrasi. Aku takkan sembah, aku takkan undi cara kau undi. Aku takkan ikut cara kau berhukum dalam dunia ni dengan demokrasi, dengan British. Engkau takkan ikut cara aku sembah Allah, taat pada Allah, engkau takkan ikut. Untuk engkau agama engkau, untuk aku agama aku. Itu kefahaman aku, ustazah, wahai ustazah. Dengar betul-betul. Saya minta tolong sampaikan TikTok, YouTube saya ni pada ustazah, bagi dia dengar, tolonglah. Sebab dia banyak follower, dia boleh tolong orang sedar sistem ni apa. Kalau saya dapat sedarkan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama'-ulama', wahabi salafi kembali ke jalan yang betul, daripada seorang rockers yang rebel. Kalau orang macam saya boleh tolong sedarkan dia orang, bertaubatlah, ikutlah jalan yang baik, betul balik. Sedarkan orang-orang ni, kita akan selamatkan umat, kita akan tegakkan Islam balik. Itulah cara kita nak menjatuhkan sistem yang akan bawa kita kepada digital ID, kepada transhumanism, cocok vaksin apa semua, masuk teknologi 6G apa semua. Kita akan selamat daripada 2030 kalau Islam kita sedarkan sekarang. Ulama'-ulama', ustaz-ustazah macam ni kita betulkan balik, sedarkan, come on, naikkan Islam balik, ajar Islam yang betul, sistem yang betul, barulah kita akan selamat. Kalau tak, kalau bayangkan kalau ustazah, ulama', mufti ni semua jalan yang hak, yang betul, yang tak takut mati, tak takut hilang jawatan, yang tidak ada penyakit wahan yang lagi teruk daripada COVID ni. Kau bayangkan Islam ni macam mana punya kuat, dan kita boleh tolak demokrasi ni, macam tu je. Yang lain-lain nak cakap apa, kafir munafik nak cakap apa. Kalau Islam tu dah total besar, kita ni semua faham, daripada budak sekolah, universiti, polis, raja, menteri, semua faham bahawa Islam ni lah yang sebenar-benarnya sistem yang betul. Maka kita nak takut apa lagi? Polis pun tak ada nak tangkap dah. Polis dah tahu Islam ni agama yang betul. Sekarang ni agama kita bukan agama Islam. Kebanyakan rasa Islam, tapi agama kau demokrasi. Kau sebenarnya beragama demokrasi. Inilah fitnah Dajjal. Dajjal ni terror. Kau kononnya Dajjal belum keluar. Dajjal dah beribu tahun ada dah. Dia dah bagi tahu dah British, Freemason, menteri-menteri apa semua ni, dia dah cipta dah ulama' Wahabi dekat Al-Azhar, masuk Oxford, balik sesatkan orang, demokrasi Islam, bank Islam tak ada riba apa semua dah. Dia orang ni dah plan everything. The whole life dia dah nak sesatkan orang Islam ni. Dajjal ni sikit punya terror. Yang buat ni Ya'juj Ma'juj lah. Mak Saleh Caucasian, daripada bergunung Kaukus ni, Caucasian, Mak Saleh ni Eropah, British, Amerika ni. Inilah Ya'juj Ma'juj. So korang masih tak ada Ya'juj Ma'juj dekat ais lah, Ya'juj Ma'juj lava gunung berapi lah. Sebenarnya kita ni betul-betul lah Ya'juj Ma'juj, Dajjal tu sebenarnya ada, tinggal nak keluar je. Keluar maksudnya secara zahir, secara dia mengaku dia siapa, dia mengaku aku Dajjal, aku Masyarah, kita orang lah Gog and Magog apa semua. Cuma benda tu masih dilapik lagi supaya engkau berfikir. Dia adalah ujian. Allah uji otak engkau, iman engkau. Akala taqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kau gunakan akal? Tidakkah kau berfikir? Allah suruh baca Quran bukan belagu. Allah tak suruh beli pen baca belagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Betul kena baca betul-betul, tapi bukanlah itu yang utama. Utamanya apa maksudnya? Okey, tadi aku janji cakap nak bagi satu tips sebelum aku nak aku dah tak tahan dah ni, penat. Astagfirullah. Aku nak tunjuk kau apa benda aku pakai. Ini adalah satu benda yang dinamakan Faraday fabric. Dia menahan kepala kita daripada frekuensi. Badan kita tetap kena, tapi ini yang paling penting, otak, brain kita, daripada frekuensi 5G. Aku nak tunjuk, dia ada keluar macam-macam. Ada topi, ada
lining macam ni kau boleh pakai dalam tudung, dalam serban, dalam kopiah, dalam topi. Dia ada keluar macam ni kejap aku tunjuk je. Allahu Akbar. Dia juga ada keluar casing phone nak masukkan duit. Apa semua dia ada ni, dia ada kain Faraday fabric dalam ni semua. Okay, Faraday fabric ni dia memblok 5G dengan 6G. Aku nak tunjuk kau satu contoh je. Okay, ni aku ada EMF frekuensi ni. Kalau kau tengok dia menyala-nyala sebab dekat dengan elektrik, dekat dengan phone apa semua. Kau tengok ini ada power bank dekat tempat aku ni. Kau tengok dia menyala-nyala Okay, ni power bank. Aku dekatkan dengan phone kau tengok dia menyala. Dia sampai ke merah tu tinggi . Ini aku dekat dengan phone. Kau tengok dia menyala bila jauh sikit dia kurang. Bila dekat dengan phone kau tengok dia menyala. Kalau lagi dekat lagi dia nampak. Maksudnya frekuensi tu ada. Gelombang inilah yang masuk dalam otak kau, kontrol graphene oxide mRNA vaksin dalam otak kau apa semua, badan kau tu sebab ban jantung tersumbat, kanser apa semua. So aku nak tengok kalau aku keluarkan aku letakkan ni, aku balutkan frekuensi ni tadi. Okay, kau tengok. Aku balutkan frekuensi ni. Okay, aku dekatkan sama. Kau tengok dia menyala ke tak? Nampak? Dah dekat pun dia tak menyala. Dia block 5G. Dia block 6G apa semua. Nampak? Aku dah dekat dengan phone ni. Nampak? Dia tak menyala. Okay, aku keluarkan, aku dekatkan balik. Nampak? Dia Faraday fabric ni daripada tembaga dan juga daripada perak. Mahal. Aku beli ni 100 lebih benda ni. Ini pun dekat RM50. Sebab aku letak phone kadang-kadang kat tepi nak tidur ke apa dalam kereta ke, aku tak nak 5G tu kena kat kepala aku apa semua. So, aku harap kau ambil tahu benda-benda ni. Ni sesuatu Faraday fabric. Ada jual. Rainbow Melaka ada jual. Dekat Shopee pun ada jual. Tapi benda ni bukan murah. Sebab dia perak dengan tembaga. So, dia block otak kau. Tapi sebenarnya kalau bagus lagi, sebenarnya kalau ada baju, jaket yang ada kain ni lagi baguslah, mahal lah. Tapi mungkin 300-400 harga jaket tu, baju tu ke. Tapi tak ada lagi aku jumpa. Yang aku jumpa untuk kepala. So ini yang paling penting, jaga kepala kita, kerana benda-benda ni lah yang diorang akan yang dah ada dalam badan kau, vaksin yang dipromot oleh Ustazah Asma apa semua, Ustaz Wadi apa semua, yang promote vaksin apa semua ni, Tok Guru Haji Hadi, semua dah ada vaksin, teknologi dalam badan. Tunggu 6G habis semua, kepala otak kau kena kontrol, habis meletup-letup apa semua dalam badan kau ni. So inilah satu ikhtiar selain daripada doa-doa, selain daripada fajdu, bekam dan makanan-makanan sunnah. Aku orang biasa, aku bukan alim ulama, aku bukan Imam Mahdi, aku bukan pemuda Bani Tamim, aku bukan wali Allah. Aku ni banyak dosa, tapi tak macam mana Allah gerakkan aku jadi the bike preacher ni dah 6 tahun dah. Aku macam ni sampai stroke apa semua. Terpulang apalah pada kau nak ikut aku atau tak. Okay, aku bukan perfect pun, isap vape je. Masih lagi banyak Cuma tak ada dah dosa-dosa yang besar-besar tu dah tak buat dah lah kan. So aku tak perfect. Tapi tolong jangan sesatkan orang. Jangan sesatkan orang dengan ayat majud dalam ais. Jangan sesatkan orang ajak mengundi apa semua. Kita bercerita, cerita benda yang betul, benda yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika bikalimatillah ya tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Innama ya rabbi sayahdin. Innallaha ma'ana. Aku berjuang kerana Allah. Allah bersama aku insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah.